Ini saya berjalan menuju ke masjid. Diri, keluarga dan masyarakat daripada segala perkara yang menyebabkan kemurkaan. Ini adalah merupakan kawasan Khairah Air Molek. Jadi jam menunjukkan pukul 7.30 pagi dan solat Aidil Adha akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi ini. Jadi ketika ini cuaca adalah cerah dan keadaannya adalah tenang seperti ini. Dan di sana itu kelihatan Masjid Khairah Air Molek Melaka. Dan buat masa ini belum ramai lagi para jemaah datang ke masjid ini, kerana apa yang saya dipahamkan, sembahyang akan dimulakan pada pukul 8 pagi ini. Dan inilah jalan Air Molek ke Tiang 2. Jadi masjid ini terletak di jalan Air Molek Tiang 2. Dan pada pagi ini para jemaah sedang berpusu-pusu untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat. Ini saya berjalan menuju ke Masjid Khairah Air Molek. Beginilah suasana pagi di Hari Raya Aidil Adha. Di sana itu dapat beberapa parking. Jadi ramai para jemaah sedang berpusu-pusu datang ke masjid ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpunkan kita di Masjid Al-Khairah untuk sama-sama menunaikan. Pertamanya, solat sunat yang Duha ini adalah satu tuntutan untuk setiap umat Islam. Kata ini makmuman lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama insya-Allah kita akan bertakbir sebanyak 7 kali. Diri, keluarga dan masyarakat daripada segala perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta berpegang teguh dengan akidah Al-Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah.
berdasarkan Al-Quran dan Hadis, sudah kaedah akal yang mu'tabar. Faqih Terima kasih kerana menonton video ini hingga tamat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini.